Hai semua. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Saya Hakim Akasha dan dalam video kali ini saya nak bawa korang ke cafe hopping dekat Konzon Putrajaya. Masa ni lah kita healing sama-sama. Jom. Sekarang saya berada di Glora Jazz Coffee. Dari sini dah bau aroma kopinya. Suasana dekat sini memang tenang dan selesa. Sesuai untuk buat kerja atau semua meeting. Memang khas untuk eksekutif, pekerja pejabat dan coffee lover. Hot latte antara menu signature dia mereka. Jom minum dulu. Rasa kopi dia smooth dan seimbang. Glora Jazz antara premium antarabangsa dengan fokus kepada coffee experience dengan suasana santai. Seterusnya, Cecil Coffee. Konsep dia lebih moden dan estetik. Memang sesuai untuk buat konten. Rekaan dalaman moden dan minimal. Menu dia ikut trend. Memang cantik untuk bergambar. Sesuai untuk lepak santai dengan kawan dekat sini. Memang khas untuk student dan Gen Z. Seterusnya, kali ni Zeus Coffee. Kopi berkualiti dengan harga mampu milik dan servis pantas. Untuk Zeus Coffee, mestilah saya cuba Zeus Signature Coffee. Ramai recommend. Zeus Coffee ni memang khas untuk student, untuk buat assignment, buat kerja ataupun group discussion. Dan harga minumannya sangat berpatutan. Kedai keempat ialah Tea Life, bubble tea yang kegemaran ramai dengan minuman yang sangat banyak. Konsep Tea Life adalah bubble tea mass market. Dia khas untuk remaja dan Gen Z. Temanya sangat fun, colourful dan youngful. Antara tarikatnya banyak perisa, mudah dapat dan harga sederhana untuk golongan remaja. Kafe yang terakhir, Mitsui. Harga paling murah dan sangat popular dalam kalangan pelajar. Signature kat sini adalah aiskrim vanilla. Saya suka tema dekat sini, sangat cute, playful, fun. Okey, itu saja vlog saya hari ini. Seronok juga kafe hopping dekat Konzon Putrajaya. Sebab setiap kafe ada konsep dari menu signature yang berbeza. Terima kasih tonton sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye.